pusingan bil kami, pelajar akan menjawab perang Badar yang berwarna purple. Okey. Rekodkan. Bawa ada. Perang Badar merupakan peperangan pertama yang besar dalam sejarah Islam yang berlaku pada tahun 60 Hijrah antara Islam dengan tentera Quraisy dari Mekah. Peperangan ini berlaku di kawasan Badar apabila umat Islam berhadapan dengan ancaman daripada pihak Quraisy. Tentera Islam dalam peperangan ini dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW yang mengetahui pasukan muslimin dengan penuh strategi dan kebijaksanaan. Walaupun jumlah tentera Islam lebih kecil dibanding pihak musuh, mereka tetap berusaha mempertahankan agama dan menghadapi cabaran dengan semangat tinggi. Dalam perang Badar, perang dilakukan. Okey, seterusnya kami akan menerangkan cerita tentang peperangan Badar dan akan beralih kepada next game selepas ini. Islam dalam peperangan